Assalamualaikum. Saya Ihin. Saya Cher. Dan ini kisah kami. Bismillah. Zaman persekolahan. Semuanya nampak indah. Tapi itulah saat pertama kali aku mula jatuh cinta dekat si dia waktu di KLIA. Tapi ada satu soalan lagi yang kaunseling ni tanya tentang aku dan Cher. Macam mana kami boleh bertemu? Soalan tu mengingatkan aku pada Ihin dah rehat ke? Ihin dah rehat tadi. Tadi makan laksa kari pap. Oh, Ya. Ihin okey hari ni? Okey, cuma Kenapa? Mat ni tak pandai sangat sebab Ihin cakap Ihin suka. Ihin tak pandai maths. Kenapa tak tanya Cher? Cher pandai maths lah. Siapa nama? Cher murid nombor 1 dalam kelas untuk maths. Saya nak tanya sikit boleh? 77 tambah 33 berapa? 77 tambah 33. 7 100. Ada ke dah anda? 73 tambah 33 110. Tapi 100. Okay, Ihin. Okay, sekarang Indah faham dah. Syed pandai betul gila tadi. Ya. 100 saja pandai? Ya, Naikkan I thought 110. you. Okey, 4 darat 6. Ihin stop it. Ini nak bagi tahu share yang Ihin nak bagi tahu apa? sebenarnya tak tahu kita tak. Ini suka share. Daripada hari pertama masuk sekolah, suka share. Ihin, mana boleh? Kita sekolah lagi lah. Kita kena fokus sekolah dulu. Dah lah. Jom. Jom masuk kelas. Lupakan apa yang cakap tadi guru ya. Kita dah lewat dah, Ihin. Jom. Sorry kalau benda ni buat share tak selesa. Ihin, tak apa. Yang penting kita masuk kelas dulu, okey? Jom. Ikut Cher. Inilah perkara yang paling aku menyesal. Disebabkan aku meluah perasaan dekat dia. Mungkin lepas ni keadaan kami berbeza. Tapi semua ni hanyalah mimpi rupanya. Bangun. Sekejap lagi nak masuk kelas. Cepat. Okey, Bu. Perasaan ni dah lama aku pendam. Sejak hari pertama aku nampak dia. Sumpah aku cakap dia perempuan yang comel. Kadang-kadang dia macam orang gila yang suka berimajinasi seorang-seorang. Tapi aku hanya mampu perhatikan dia dalam diam. Mungkin perasaan ni hanyalah sementara. Dan aku harap sangat aku dapat hilangkan segala rasa aku dekat dia. Tapi semua tu tak mudah. Sebabkan dia terlalu comel, terlalu baik sangat untuk aku. Perkara yang paling aku suka tentang dia ketika dia sedang bernyanyi. Waktu dia bernyanyi, tangan dia, muka dia, semua nampak comel. Itulah membuatkan aku lebih suka dekat dia. Tapi aku hanya mampu suka, Surat kat dia. bukan memiliki. Ingat lagi waktu aku pertama kali masuk sekolah. Jangan balik Aku lagi. di Kau bully. lepas tak bagi duit lagi tau. Dengar. Mana aku kena bagi janji kau nak bagi. Betul tak? Bagi sekarang. Sorry. Sorry.
Paling sikit 50 lah, 50. KLCC. Sabar. Turun. 50, Pak. 50. Saya baru top up, sorry. Abi, tolong jangan boleh. Bagi mobil dulu. Tolong saya. Baik, 5 minit naik 100. Bukan saya baru lepas sunat tu. Tak boleh bayar. 5 saat tak bagi kita tu. Okey. Bagi Tak dia. ada. Bagi dia Baik. Tak ada. Sorry. Bisa tolong jangan buat jadi. Mana ada duit tak? Ada duit tak? Jangan rambut saya. Saya baru lepas sunat. Cikgu. Ada orang kena bully. Itu macam Ihin! Cikgu. Oi! Korang kenapa bully dia? Korang ingat korang ni siapa? Ihin? Kenapa tak lawan balik? Dorang ni bawa tapak kaki Ihin je. Ihin! Duduk belakang. Korang nak buat apa dekat dia ni? Korang nak minta apa? Ha? Korang nak duit? Dorang ni duk cari gaduh dengan Ihin. Ihin, Salah bunyi Ihin saya. kenapa tak lawan balik? Bukan tak ada duit kan baru lepas sunat. Saya ada duit tak bayar. Ihin perlu lawan balik. Bunyi. Cikgu. Cikgu. Okey. Cikgu. Sini ni ada budak ni. Melampau betul dorang ni, Ihin. Terima kasih korang. Hei, Sorry. nasib kita orang datang tau. Kalau tak, apa jadi dekat Ihin? Minta maaf. Lain kali jangan buat macam tu. Lain kali kena belajar lawan balik. Ha? Sorry. Faham tak? Sorry bukan. Bukan imbuk kat dia, bukan dekat Ash. Sorry. Ihin. Okey. Jom. Dah lah, jom. Jom kita balik kelas. Jom. Itulah Sher, perempuan yang sentiasa mempertahankan aku. Inilah momen terakhir yang paling sedih untuk aku. Ketika hari terakhir aku bersama dengan dia, patut ke aku ungkapkan segala rasa aku dekat dia? Aku takut aku menyesal. Tapi aku teringin sangat untuk memiliki diri dia. Mungkin bukan hari ini. Chat. Ha? Ihin, kenapa? Jom. Jomlah, kita nak balik dah. Hari ni last day sekolah. Tak takut lepas ni kita tak dapat jumpa. So saja kita nak cakap terima kasih sebab selalu baik dengan Ihin. Terima kasih juga selalu bantuin dalam penyakit apa semua. Tak ada apalah, Ihin. Semua tu perkara biasa je. Ya. Kenapa, Ihin? Tak ada apa. Kenapa? Nanti share belajar ke apa nanti contact lah Ihin ke apa. Okey je, tapi takut Ihin pula busy. Oh, ini nak cakap tak ada apa. Jom. Ihin nak cakap apa? Tak ada apa. Cakaplah. Harap nanti kita jumpa lagi. Tak tahu bila, tapi harap kita dapat jumpa lagi. Nak cakap sangat happy sepanjang kita kat sekolah ni. And then yang akan rindu Syar nanti. Ihin, tak apalah. Kita fokus belajar je dulu. Okey? Okey. Nak tahu nanti ada rezeki kita jumpalah. Entah-entah Ihin dulu kahwin nanti. Faham? Kan? Yep. Jom. Cepat. Pasal sampai. Cepat. Jom. Selamat tinggal, Sher. Aku doakan kau berjaya dekat luar sana. Mungkin partnership kita ni hanya sebulan lebih, tapi aku manfaatkan setiap waktu bersama dengan kau. Aku harap kita akan
kita akan berjumpa lagi di waktu hadapan. Okay, Syed. Cik Hin. Bye-bye. Bye. Semangat semua kita. Jumpa lagi. Baik Hin, jumpa lagi. Assalamualaikum. Sebenarnya, Ihin seorang lelaki yang baik. Tipulah. Kalau sikit pun, aku tak ada rasa suka dekat dia. Sejak hari pertama aku jumpa dia, aku selalu perhatikan dia. Walaupun dia suka datang lambat, tapi pada pandangan aku, dia nampak handsome. Aku pun tak tahu kenapa pandangan aku rasa macam tu. Tengok tu. Handsome kan? Tapi ada satu rahsia yang selama ni aku sembunyikan dari dia. Yang sebenarnya aku memendam perasaan sejak dari awal lagi. Tapi di akhir cerita, kita akan berakhir juga. Selamat tinggal, lelaki yang selalu memperjuangkan aku. Ihin. Sekarang kita nak ke mana, Syed? Sekolah kita dulu. Sebenarnya ramai orang tahu, Syed, yang ini sumpah demi Allah tu tipu. Kita orang satu sekolah. Sekolah je. Tapi lain batch lah. Batch. Dia masa share format, Ihin dah tak ada dah. Dia dah kerja dah kan tu. Dah tak ada sekolah dah. Betul. Kalau kau perasan transformasi pengantin, ni kan aku pakai rencana sekolah. Tentu share bagi tahu yang kata dia satu sekolah dengan Ihin. Tak duduk mana? Dia duduk Mungkiarang. Nah, Mungkiarang kat situ. Ni Mungkiarang, masuk kanan. Dulu bangunan ni tak ada. Dia baru share datang balik. Ya. Tak ada. Ya. Publika mana? Publika depan tu. Publika depan ni. Share jalan kaki selalu ke sana. Oh, pergi Publika. Dia lepak dengan kawan-kawan. Rasa geng lelaki pergi sepi solat Jumaat, betul tak? Betul? So, pergi solat Jumaat, lepas tu pergi Publika. Setiap balik sekolah je pergi Publika. Rindu gila. Kat belakang. Weh. Oh. Kita ada ni. Spiderman ikut kita. Baik itu. Dulu Syed ada kawan dekat sini 4 orang. Oh, ya. Cara rekod tu paling ramai Syed pernah ada. Oh, pecah rekod. Maksudnya dekat AI ni, Ihim bukan rasa Syed dah hantar. AI ni tak lah. Dekat AI Texas. AI Syed berkawan dengan semua orang. Kawan seorang. Maksudnya Syed cakap yang tu ramai. Ihim ni kawan-kawan Syed lah. Maksudnya Syed anggap lebih ke apa tadi? Okay. Ada 4 orang kawan dekat sini. Saya ingat lain nama dia. Saya tak tahu lah kalau orang tengok konten ini ni. Orang tengok hai. Nama dia Yasmin. Hana dengan Alisa. Alisa, betul Alisa seorang ni. Tak, yang Alisa tu yang macam suka ni. Tak. Macam ni tahu. Itu Alisa tu. Tapi sekarang dia dah kahwin dah. Dia tahu. Dia tahu Ya. Syed rindu tak kat orang? Diorang kawan baik. So Syed cakap tu maksudnya Syed bukan kawan baik. Maksudnya Syed Syed mention diorang bukan Ihin ya. bila Syed cakap tu Nanti. Ines tak terasa lah. Dia tak boleh U-turn lah kat sini. Kita pergi sekolah kita, Syed. Berapa tahun dah Syed kat sini? Untuk buang dekat Syed. Tahun tu umur berapa? 14. Sekarang 20. Berapa? 6 tahun 7 tahun. Taklah, Ramadan tak belajar. Zaman ini dulu tak ada tembok tau. Bukan dekat sini dulu ada kerusi tu. Ada kursi. Hey. Dekat ni. Ya. Apa nama? Haji. So korang, kita orang dah sampai kat sekolah kita orang. Gini apa? Selalu pengawal berdoa apa semua. Ngawas cikgu. Okay, sumpah rindu gila. Sini pun pernah juga kadang-kadang dalam ni kan. Bola jaring kat sini ya? Macam ada satu lagi kan dekat padang belakang tu. Ada padang. Sini tempat main futsal, main bola tampar kat sini. Lihat.
Lama tak jumpa. Dah makan, Cik? Untuk kata korang dulu. Share dulu kelas mana? Satu Yang apa? atas tu, atas sekali saya tak silap. Atas sekali tu sebelah sana. Oh, share form 1 kan? Oh, point kena duduk atas. So, waktu tu, kalau main futsal ke apa kan, ini game perempuan akan tengok kadang. Ya, ya. Asal Dekat dia sini lelaki. kan? So, kata, kita main futsal kat sini. So, diorang kau, tadi power gila saya. Share kan kalau share sama kita lebih kurang batch. Share tengok ini. Share rasa apa? Saya rasa unexpected. Stop it, Ihin. Ini gangster tau. Saya tak gangster je. So, kalau kat situ kita letak apa? Wah! Asyik, mereka asyik dah berubah. Allah! Kau masalahnya, punyalah Ayin baju. Ingatkan dia Ayin baju. Ihin punya baju ni pun kakak Ihin yang iron. At least saya share. Nanti Ihin komplain lagi lambat. Aduh. Dekat sini kalau zaman masa rehat. Beli makanan lepas tu rehat dekat rehat sini. kat sini. Sekarang ada kowe. Ya. Kan kita orang dulu tak ada kowe. Tunggu buat persembahan kat sini. Ihin. Ihin dulu top student ke? Tidak, tanya cameraman lah. Top student ke paling low? Ke paling bermasalah? In dulu zaman sekolah, In tak bercinta. Sebab In jaga market tau. Kira In kat sekolah dulu, In nombor 2. Nombor 1, Nabil Hakim. Ya ke? Ya ke ni? Macam muka-muka menipu je. In tengah buat smart tak? In nombor 2. Dengan confident, ini nombor 2. Saya jangan malu kat Topik. In tengah buat smart. Okay. Ini kat sini satu. Saya tak pernah rehat dekat sini. Saya Di tak sini pernah- orang-orang yang hot staff je. Oh. Duduk sini. Saya dulu kan macam pemalu sikit. Saya duduk situ. Yang satu sini, kalau kita datang rehat lambat, semua akan penuh tau. So akan segan tau nak datang sini kan? Ya. Sebab ada sini apa semua kan. Ingat tak dekat sini ada jual ayam tu? Sedap gila ayam tu. Sedap gila. Tak pernah jumpa lagi. In selalu pot In sini. Oh ya? Geng korang sini. Oh, geng korang sini. Sini. Saya paling tak suka bengkel tu. Bengkel sains atas tu. Sebab cikgu saya garang dulu. So kalau dulu Syah, kalau kita nak usaha awet ke apa ni, sekarang kat sini, kita duduk sini. Oh ya? Lepak. Weh, sumpah lah. Kita lepak tangga. Sumpah lah Ihin usyawet. Tak ni bukan usaha awet, nak bagi awet usaha ni. Saja nak tunjuk smart situ. So, awet tengok. Berharap macam, wah. Kenapa tak boleh? Saya tak boleh. Boleh. Saya rasa kelas duduk sini. Laju depan tepi. Saya kelas syariah kat atas. Kelas syariah atas. Atas. Sebab In semua tempat pernah. In pada Dulu? form 1 form 5. Saya pernah ada bercinta dengan seorang lelaki ni. Dia kelas depan ni. Oh, ada form? Dia sama batch dengan Shen. Oh. Kalau macam nak usah kan, kita orang keluar je dekat situ. Lepas tu tengok masing-masing. Dia Shen sini, dia kat situ. Oh, depan-depan. Mesti tak handsome kan? Weh, kenapa Ihin? So, dia kat sini. Kalau tengok sini, sini tunjuk kan? Apa? Dulu, yang ni tak ada tau. Oh, ya ke? Dulu yang ni, zaman In tak ada. So, korang boleh lompat ke sini, di sana. Oh. Kalau saya nak suruh Shortcut. buat, In still berani. Sekarang buat, lompat. Ihin macam nampak gaya macam budak nakal je dulu. Kenapa masuk AI macam ke Ihin tengah in character dalam AI tu? Share, gangster tau. Macam tak gila. Apa dia? Melawan. Habis Syar, nak move on pada sekolah. Oh ya? Habis sekolah tu, sedih. Pergi sekolah lagi. Selalu balik solat Jumaat, dia akan lalu sini. Sangka dulu dia kecil. Chemistry, surat, satu sekolah. Semua sama. Happy. Happy? Kenapa? 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 Yang Topik Ihin. Now. Jom. Jom. Tengok sekolah. Untuk mencintai, aku tak mudah mengaku ku cinta.